Asalnya masalah anai-anai dekat rumah ni dekat stor bawah tangga je. Owner ingat boleh settle sendiri. Dia pun ambil lah minyak tanah lepas tu sembuh dekat punca anai-anai. Tapi lepas minggu je masalah anai-anai tu dah merebak naik sampai ke atap. Ramai tak tahu bila sembuh minyak tanah memang anai-anai yang kena tu dia mati. Tapi mati mana yang kena sembuh tu je lah. Yang daripada dalam dinding dan bawah tanah tu confirm tak mati. Anai-anai akan lari dan buat laluan baru. Jadi dia makin merebak. Sekarang masalah tu dah pergi ke bahagian tingkat atas rumah dah. Jadi untuk masalah ni kita terus buat corrective treatment, slap injection. Langkah pertama kita buat drilling dan injek racun anai-anai dalam lantai sepanjang laluan dinding. Kemudian kita buat juga spray treatment dekat struktur kayu dan siling yang dah kena tu. Racun ni dia serap dalam kayu yang kita dah sembuh tu. Bila anai-anai lalu dekat bahagian yang kita dah treatment tu, dia akan sebarkan kesan racun tu sampailah kat koloni dia yang kat bawah tanah. Treatment ni ada warranty sampai 51. Warranty sampai 5 tahun. Sepanjang tempoh tu kalau kata ada lagi masalah anai-anai, contact je Pakar Pest. Kita akan cover semula masalah tu sampai selesai. So ingat jangan sembuh dengan minyak tanah dekat laluan anai-anai kalau tak nak masalah tu lagi teruk. Contact Pakar Pest dulu kalau nak dapatkan free consultation dan cadangan servis yang sesuai ikut bajet korang.